Okey korang tengoklah kereta dekat hadapan saya ni. Ini adalah kereta sport yang paling ramai juga orang dekat Malaysia ni beli. Okey, selain daripada Ferrari, Porsche ataupun Lamborghini, kereta ni juga salah satu kereta ramai juga orang beli. Okey, dekat hadapan saya ini adalah Toyota XT6 model tahun 2014 ya korang. Walaupun 2014 tapi dia punya condition dia punya design tu masih cun melecun. Okey, memang tak ada calar, tak ada bengkok, memang masih nice. Color dia pun, cat dia pun masih lagi cantik and tak ada tak ada luntur lah korang cakap. Kau tengok condition dia saja dekat luar, dekat belakang ni pun masih cantik. Okey, macam biasa kalau korang tak puas hati nak tengok dekat dalam video saja, korang boleh datang walk in ataupun korang nak test drive sekali pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk Toyota ni dia menggunakan rim 18 inci ya korang. Lagi besar dia punya sport rim ni, lagi sporty ya. Ini kereta sport yang memang sangat cantik yang saya tengok ya. Kita tengok bahagian dalaman dia pula. Okey, ini bahagian dalaman dia memang masih cantik, masih lawa. Okey, dalaman dia pun macam kereta mewah ya korang. Okey, sorry lah dia punya ni. Sekejap saya buka dah. Kita buka, saya bagi tunjuk. Okey, dia punya seat ni kalau korang tengok betul-betul, dia punya seat ni dia ada dua, dikombainkan dua. Satu leather, satu lagi fabric. So bagi saya nampak premium dia punya seat ni lah. Okey, bahagian tengah ni dia punya gear shifter. Okey, cuma saya tak berapa suka dia punya handbrake ni, nampak macam kelakar sikit tapi okey je. Untuk kereta ni memang okey sahaja. Okey, kita start dulu. Okey, dia punya push button kat sini. Okey, korang tengok dia punya dia punya mileage hanya 96,000 sahaja korang. Okey, ni bahagian digital meter dia. Okey, dalaman dia ni dia ada touchscreen infotainment system lah. Dia masih berfungsi dengan baik lagi. Kalau boleh tekan, tak ada lag apa semua, masih cantik. Okey, bahagian aircon dia, control aircon dia kat sini selalunya kita punya kan just tekan kan, tapi kat sini dia macam adjust sikit lah. Biasalah, ini kan kereta tahun 2014. Walaupun 2014 tapi dia punya design tu memang wow gila. Okey, korang tengok bahagian dalaman dia, dashboard dia bagi saya nice lah. Tengok dia punya ni masih cantik ya. Okey, cantik gila. Okey, bahagian dalaman dia. Cuma yang saya tak berapa suka, dia punya seat belakang ni kalau korang tengok agak terlalu sempit. Tapi untuk biasalah kereta sport kan, so kita nak expect apa kereta sport ni kan. Okey, bahagian depan dia agak besar sikit. Semua bahagian belakang dia ni dia agak sempit sedikit lah. Kalau nak duduk dekat bahagian belakang tu tak selesa sangat. Okey, tapi kalau nak rasa suasana tu boleh lah nak duduk kan. Okey, saya bawa korang pergi tengok jap. Okey, dia punya cermin ni frameless. Okey, tapi biasalah kereta sport kan, kereta sport memang macam ni dia punya design. Okey, alright, kita pergi dia punya bahagian belakang dia. Okey, bahagian belakang ni dia siap ni, cantik lah, dia punya lampu nice. Okey, ni bahagian belakang dia. Okey, dia siap pasang lagi spoiler. So nampak lah, dia nampak lagi sporty, nampak lagi garang. Bahagian bonnet dia, bonnet belakang dia, bahagian bonnet dia tak adalah besar mana, agak sedikit kecil. Tapi kalau nak letak barang yang kecil-kecil memuat lah. Untuk nak letak barang besar tu memang tak muat sangat. Okey, memang sangat cantik ya korang. Saya bawa korang tengok. Okey, untuk harga Toyota XC6 ni sekarang ni korang boleh dapat harga dia 8. Okey korang, untuk harga Toyota XC6 2014 ni korang boleh dapat harga yang sangat berbaloi dengan hanya
RM104,000 sahaja. Bulanan dia dalam RM2,050, boleh ikat loan 5 tahun. Okey. Untuk korang yang nak beli cash ke, nak trade in, boleh, tak ada masalah. Apa-apa korang boleh wasabi kami sahaja. Okey. Untuk korang yang berminat dengan, cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey. Sebab kita sekarang ni hanya ada satu stok sahaja untuk Toyota Active ni. Okey. So untuk korang berminat, cepat PM kami. Okey. Alright, bye. Assalamualaikum.